Alright, siap dah pemasangan oil cooler external pada Azia CVT saya ni guys. Tengok ni. Assalamualaikum, hai semua. Selamat datang ke channel saya. Sekali lagi kita ada Pro 2 Azia X. Kali ni kita akan buat projek pemasangan oil cooler external pada gearbox CVT ni. Oil cooler set ni saya beli one set lah. Dia datang semua lengkap. Kamu boleh tengok saya punya video sebelum ni. Jadi sekarang kita mau pasang di Azia ni, kita tengok dulu di mana lokasi yang sesuai guys. Sama ada di depan ataupun di belakang bracket ni. Okey, tengok kesesuaian lah. Takut di depan ni dia langgar dengan bumper. Jadi kita kaji-kaji dulu guys, tengok di mana tempat dia sesuai. Kalau di bahagian dalam bracket dia macam ni lah. Dia di depan dengan condenser aircon. Tapi dia tidak juga terlalu rapat. Okey lah, just nice, dia ada gap sikit. Okey, ini bahan-bahannya memang sudah komplit, tinggal kita pasang. Saya ada juga rujuk beberapa pemasangan. Untuk oil cooler external ni ada yang pasang di bahagian dalam bracket frame, ada yang pasang di luar. Jadi sebenarnya ikut kesesuaian lah. Kalau di depan bracket takut dia terlanggar dengan bumper, perlu potong bumper. Okey, next kita tengok yang ni guys, oil cooler adapter. So benda ni kita akan gantikan dengan oil cooler yang asal lah. Yang asal tu kita kena buka. Yang ni kena buka habis, lepaskan dia punya hose coolant dan kita ganti dengan adapter yang dibekalkan tu. Sekarang mungkin kurang nampak, jadi saya akan buka air filter box ni supaya jelas boleh nampak. Okey, air filter box kita dah buka. So kita boleh nampak di sini guys. Untuk oil cooler yang asalnya dia memang ada dua hose coolant bersambung guys. Yang ni yang kita kena asingkan dengan oil cooler. Seperti yang kita tahu, biasanya oil cooler ni kalau dia rosak, coolant dia akan bercampur dengan gearbox. So kita akan asingkan benda ni guys. Macam mana nak asingkan? Kita akan bypass hose coolant ni ataupun kita tutup. Kemudian kita akan pasang external oil cooler. Macam tu je guys. Okey, sebelum kita mula guys, jangan lupa subscribe channel saya, bagi like sikit untuk video ini dan jangan lupa share dengan kawan-kawan. Okey, tekan button notification juga. Alright, sekarang bracket saya dah pasang pada oil cooler ni. Sekarang saya kena tengok dulu di mana tempat sesuai untuk sangkut dia guys. Dengan mengambil kira fitting hose supaya hose yang akan dipasang tidak akan terjejas lah, tidak terganggu di mana-mana. Dan untuk lebih kekemasan, yang ni kena potong sedikit guys, dia punya frame. Jadi saya tanda di sini untuk untuk bracket dia boleh ikat dengan kemas lah di bahagian frame depan ni. Sebenarnya lain orang, lain cara dia pasang guys. Tapi bila saya cek, saya tengok ini yang saya boleh buat lah. Mungkin korang boleh buat lebih kemas daripada saya. Okey, sekarang saya dah potong sedikit frame di depan ni dan saya sudah tanda untuk kita tebuk lubang untuk ikat nut nanti. Ada juga yang buat welding, tidak masalah. Kalau boleh welding, welding. Ada juga yang buat menggunakan rivet screw ataupun rivet nut pun lebih baik. Cuma sekarang saya tiada rivet nut dan saya akan ikat bolt and nut sahaja di kawasan tu guys. Video ni mungkin panjang guys, jadi saya harap kamu boleh tengok video ni sampai habis dan saya akan cuba share sedetail mungkin lah. Mungkin ada part-part yang saya skip, tapi itu yang basic je lah. Okey, korang layan je video ni guys. Okey, next part yang di bawah ni senang je guys. Kamu boleh ikat guna bracket yang disediakan. Alright, ni saya dah siap kemaskan bracket di bahagian atas cooler ni. Okey, saya buat macam ni lah. Dan di bawah macam ni. Ikat pada skru radiator. Skru radiator ataupun skru condenser ni. Okey.
Cuma dia ada satu tips guys. Dia sudah okey, dia tidak bergerak Okey, ni tips penting Kalau kamu letak oil cooler ni, pastikan tengok dia punya cooler jangan ada melekat pada mana-mana tempat. Macam ni saya dah tinggalkan sedikit gap pada ruang antara cooler dan juga frame bracket ni lah yang depan bumper ni. Okey, jangan biar dia melekat sebab kita takut dia bergesel dan akan bocor nanti. Jadi biarkan dia ada gap. Macam ni saya memang letak gap dia cun-cun lah. Kena ingat guys, ni penting. Okey, saya dah siap buat pemasangan pada cooler di bahagian luar. Selanjutnya, boleh tengok video seterusnya guys. Okey, saya akan buat part yang kedua.